3. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Forum kita pada hari ini akan memperkasakan satu isu yang semakin mendapat perhatian global, pendidikan inklusif. Isu ini bukan sekadar dasar, tetapi refleksi kepada nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan negara. Perbincangan kita berpaksikan satu kajian penting oleh Madinah Muhammad Yusof dan Mahidin Awal Kitab 2021 yang bertajuk Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif mengikut perspektif pihak pentadbir, diterbitkan dalam Jurnal Penyelidikan term awal. Kajian ini melibatkan 31 orang pentadbir sekolah di Malaysia dan mendapati bahawa tahap pengetahuan pentadbir tentang murid berkeperluan khas MBK berada pada minimum 2.60, manakala tahap kesediaan melaksanakan program inklusif pada minimum 3.00. Keduanya dikategorikan sebagai sederhana. Namun, kita melampaui angka. Soalan besar yang kita lontarkan hari ini ialah mengapa pendidikan inklusif masih belum mencapai tahap kematangan yang dihasratkan, walaupun dasar sudah digubal dengan begitu lengkap sejak PPPM 2013 hingga tahun ini 2025. Untuk membicarakan persoalan ini, saya memperkenalkan panel-panel kita yang akan mengupas isu ini daripada 3 dimensi berbeza: dasar dan pentadbiran, pedagogi dan latihan guru, serta dimensi sosial dan komuniti. Saya mulakan dengan Dr. Halim Ramli. Dr. Halim, berdasarkan dapatan dalam kajian tempawan ini, sejauh mana kelemahan pelaksanaan pendidikan inklusif berpunca daripada kelemahan dasar dan sejauh mana pula ia berpunca daripada kelemahan pelaksanaan di peringkat sekolah? Terima kasih kepada Tuan Hakim, Tuan Moderator pada hari ini. Saya mulakan perbincangan ini dengan serangkap pantun. Anak didik umpama permata, digilap bersinar dalam madrasah ilmu. Inklusif bukan sekadar kata, tapi jiwa dan roh dalam setiap guru. Saya mulakan perbincangan kita dengan isu ini amat menarik kerana ia menyingkap realiti sebenar sistem pendidikan kita, di mana dasar seringkali lebih idealistik daripada pelaksanaannya di lapangan. Dalam konteks pendidikan inklusif, saya berpandangan bahawa masalah utama bukan pada kekurangan dasar atau panduan pelaksanaan, tapi jurang antara niat dasar dan roh pelaksanaan itu sendiri. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025 misalnya telah menegaskan hasrat besar untuk memastikan sekurang-kurangnya 75% murid berkeperluan khas MBK mengikuti program pendidikan inklusif menjelang tahun 2025. Namun, berdasarkan laporan bahagian pendidikan khas 2020, kadar penyertaan sebenar hanya sekitar 40.54%. Ini menunjukkan bahawa setelah lebih sekadar pelaksanaan, kita masih berhadapan dengan defisit pelaksanaan hampir separuh daripada sasaran asal. Angka ini bukan sekadar statistik, ia menggambarkan kegagalan sistem untuk benar-benar mengarusberdanakan konsep inklusif sebagai hak pendidikan sejagat. Persoalannya, mengapa hal ini berlaku? Pertama, pada pandangan saya, kerana sistem pentadbiran sekolah masih melihat pendidikan inklusif sebagai satu program khas yang terpisah, bukannya transformasi menyeluruh terhadap budaya dan struktur sekolah. Ramai pentadbir yang mengurus program inklusif seperti mereka mengurus aktiviti kurikulum tambahan sahaja, sekadar memenuhi keperluan dasar, bukan menjiwai falsafah itu sendiri yang menjamin hak dan martabat setiap murid. Dalam banyak pemerhatian saya di lapangan, pentadbir sekolah masih menilai kejayaan sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan semata-mata dan pencapaian akademik. Aspek perkembangan sosial, emosi dan moral murid sering diketepikan kerana tidak dianggap sebagai ukuran prestasi yang sangat bernilai dan berharga dalam sistem semasa. Apabila budaya merit akademik ini terus mendominasi pendidikan pada masa kini,
murid MBK secara tidak langsung terpinggir dalam sistem yang kononnya inklusif kerana kehadiran mereka tidak menyumbang kepada keputusan yang diukur dalam KPI sekolah. Masalah kedua pula ialah struktur pelaksanaan yang terlalu berpusat, dalam bahasa Inggerisnya centralized. Banyak sekolah masih menunggu arahan daripada Jabatan Pendidikan Negeri atau Jabatan Pendidikan Daerah sebelum berani melaksanakan inovasi atau menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan setempat. Akibatnya, pelaksanaan menjadi pasif, mekanikal dan tidak kontekstual. Guru pendidikan khas juga serta guru arus perdana pula sering terperangkap dalam sistem arahan yang kaku, sedangkan pendidikan inklusif memerlukan fleksibiliti, kreativiti dan kefahaman yang mendalam terhadap perbezaan individu murid. Saya juga ingin mengaitkan perkara ini dengan Jabatan Madinah dan Mahidin 2021 yang menegaskan bahawa kekurangan kefahaman sebenar tentang konsep inklusif ini tersendiri telah menjadi punca utama kelemahan pelaksanaan di sekolah. Banyak pihak memahami inklusif hanya dari segi penempatan murid MBK di kelas biasa atau kelas arus perdana, sedangkan hakikatnya ia melibatkan perubahan paradigma dari segi pedagogi, penilaian dan juga budaya sekolah. Bagi saya, pendidikan inklusif menuntut satu bentuk kepimpinan yang bersifat transformasional. Kepimpinan yang bukan hanya cekap dari segi pentadbiran tetapi juga menjiwai nilai kemanusiaan, empati dan keadilan sosial. Pemimpin sekolah perlu menjadi ejen perubahan yang mampu menyuntik kesedaran kepada seluruh warga sekolah bahawa inklusif bukan tanggungjawab guru pendidikan khas tetapi tanggungjawab bersama seluruh komuniti pendidikan. Tanpa kepimpinan berjiwa inklusif, dasar sehebat mana pun tidak akan bermakna kerana akhirnya pelaksanaan bergantung kepada hati dan kefahaman manusia di lapangan. Menarik. Jadi dari perspektif dasar, kita berdepan dengan krisis nilai dan bukan sekadar krisis pelaksanaan. Mari kita beralih kepada aspek pedagogi, iaitu Tuan Afiq. Berdasarkan dapatan kajian yang menyebutkan kekurangan guru dan kemahiran guru sebagai isu utama, bagaimana anda menilai keadaan sebenar dapatan guru dalam konteks pelaksanaan pendidikan inklusif di Malaysia? Terima kasih kepada Tuan Hakim, moderator kita pada hari ini. Sebelum saya ingin membualkan dengan lebih lanjut, ingin saya melontarkan serangkap pantun. Ilmu disulam, budi disemai, tumbuh mekar harum baunya. Forum hari ini sama kita hayati agar bertambah ilmu di dada. Jadi, dari segi konteks pedagogi dan latihan guru, saya ingin menegaskan bahawa persoalan kekurangan guru bukan sekadar soal bilangan, tetapi soal kompetensi dan keyakinan profesional. Kajian Madinah dan Mahidin tahun 2021 menyebut bahawa 35.7% pentadbir melihat kekurangan guru sebagai masalah utama dan peratus sama menyusut. Ini menggambarkan bahawa ramai guru arus perdana yang belum bersedia untuk mendidik murid berkeperluan khas kerana tidak mempunyai asas pengetahuan pedagogi inklusif. Daripada Noliah dan Muhammad Hanafi pada tahun 2016 turut melaporkan bahawa lebih separuh guru aliran perdana tidak mendapat latihan khusus dalam pendidikan khas. Ini bukan sekadar statistik, ini menunjukkan bahawa guru tidak dipersiapkan untuk mendidik dalam kepelbagaian. Namun, saya ingin membawa perbincangan ini dengan lebih lanjut. Kelemahan ini bukan salah guru semata-mata, tetapi kegagalan sistem latihan guru untuk mengurus perdanakan nilai inklusif. Dalam program latihan perguruan pada hari ini, pendidikan inklusif masih diajar sebagai kursus sampingan, bukan sebagai falsafah asas keguruan. Guru diajar mengikut buku teks, bukan mengikut realiti manusia yang berbeza-beza. Jadi, kita harus belajar daripada model seperti Universal Design for Learning ataupun UDL, di mana setiap murid dilihat melalui potensi, bukannya pengetahuan, bukannya keterbatasan. Jika latihan guru disusun dengan prinsip ini,
barulah pendidikan inklusif dapat dilaksanakan secara autentik. Saya juga bersetuju dengan cadangan artikel ini tentang mewujudkan jawatan guru pendamping. Tetapi, saya ingin menekankan bahawa guru pendamping tidak boleh dianggap pembantu semata-mata. Mereka ini perlu diberi autoriti profesional sebagai rakan pengajar dalam bilik darjah, seperti yang dihujahkan oleh Freeman tahun 2002 dan Herbert et al. Tahun 2002. Pengetahuan profesional guru haruslah berasaskan kolaborasi dan perkongsian reflektif. Saya yakin jika kita mahu pendidikan inklusif benar-benar hidup, latihan guru mestilah menekankan refleksi nilai dan kefahaman manusiawi, bukan sekadar teknik pengajaran. Saya tertarik dengan istilah refleksi nilai. Tetapi, adakah praktikal untuk melatih semua guru dalam bidang pendidikan khas, sedangkan beban kerja yang sedia ada sudah berat? Soalan yang sangat baik. Jadi, jawapan saya ialah ya, praktikal, tetapi dengan pendekatan yang berperingkat. Kita tidak perlukan semua guru untuk menjadi pakar pendidikan khas, tetapi kita perlukan semua guru untuk berfikir dengan kesedaran inklusif. Sebagai contoh, guru matematik tidak perlu menjadi pakar autism, tetapi dia mesti tahu menyesuaikan gaya pengajaran bagi murid yang berfokus pendek atau berfikir melalui visual. Itu bukan kemewahan, itu adalah keperluan pedagogi manusia. Saya berpandangan bahawa Kementerian Pendidikan perlu memperkukuh model School Based Professional Learning Communities PLC. Melalui komuniti pembelajaran guru, pengetahuan tentang MBPK boleh dikongsi antara guru arus perdana dan guru pendidikan khas. Inklusif tidak akan berjaya jika guru bekerja sendirian. Ia memerlukan budaya co-teaching dan sokongan rakan sejawat. Namun, ada pandangan yang mengatakan pendidikan inklusif akan mengganggu prestasi murid arus perdana kerana perhatian guru perlu dibahagi. Apa pandangan Puan? Itu merupakan tanggapan yang sangat sempit dan tidak berasaskan bukti. Kajian Bossert et al. Tahun 2011 mendapati bahawa pelajar arus perdana dalam kelas inklusif sebenarnya menunjukkan peningkatan dalam empati, kepimpinan dan kemahiran sosial. Pendidikan inklusif tidak menjejaskan prestasi, malah memperkaya pengalaman pembelajaran. Apabila guru mengajar murid dengan pelbagai keperluan, dia sebenarnya sedang belajar menjadi pendidik yang sejati, bukan sekadar penyampai kandungan. Seperti yang disebut oleh Muhammad Mokhtar Tahar dan Fahrana Najib, guru yang berinteraksi dengan MBPK sebenarnya lebih memahami psikologi pembelajaran. Maka, pendidikan inklusif bukanlah beban, tetapi ruang perkembangan profesional. Baik, hebat Tuan Afiq atas penerangan tersebut. Pandangan ini sangat berberangsangkan. Sekarang saya akan beralih kepada Encik Ajib, panel kita yang melihat daripada sudut sosial dan juga komuniti. Kajian ini menekankan bahawa 44.8% pentadbir menegaskan pentingnya kerjasama semua pihak. Namun, di lapangan, masyarakat kita masih belum benar-benar memahami apa itu sebenarnya erti inklusif. Bagaimana Encik melihat hubungan antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat dalam menjayakan pendidikan inklusif ini? Terima kasih Tuan Moderator saya pada hari ini. Saya setuju bahawa pendidikan inklusif tidak boleh dilihat dari sudut akademik semata-mata kerana ianya adalah projek sosial dan moral dalam kalangan lapisan masyarakat zaman ini. Berdasarkan pengalaman saya dalam komuniti pendidikan, saya dapati banyak sekolah masih gagal menjadikan program inklusif ini sebagai budaya kerana masyarakat belum bersedia menerima kepelbagaian sebagai norma dalam kehidupan mereka. Ramai ibu bapa masih berfikir bahawa kehadiran MBPK ini di kelas arus perdana akan mengganggu anak mereka. Stereotip ini berpunca dari kurangnya pendedahan dan kefahaman kita itu sendiri. Kita masih melihat perbezaan sebagai kelemahan, bukannya kekuatan.
saya tertarik dengan dapatan itu Madinah dan Mahidin pada tahun 2021 yang menunjukkan bahawa antara cadangan utama pentadbir ini ialah memperkukuhkan sistem sokongan dan membina kerjasama berkenaan antara pentadbir, guru dan ibu bapa itu sendiri. Namun bagi saya, kolaborasi ini mesti bersifat dua hala. Sekolah tidak boleh bekerja secara tertutup. Maknanya satu hala, ia mesti menjadi ruang partisipasi, mesti mengambil ruang dalam sosial masyarakat di mana komuniti itu sendiri turut menyumbang kepada pembentukan budaya inklusif. Dalam jurnal Smith pada tahun 2008 menyebutkan bahawa aktiviti kolaboratif antara guru arus perdana, guru KAS dan ibu bapa boleh membina semangat keupayaan bersama. Ini bukan sahaja membantu MBBK itu sendiri, malah mewujudkan budaya sekolah yang lebih positif dan empati. Selain itu, saya percaya dalam media dan agensi masyarakat juga harus memainkan peranan besar selagi naratif tentang MBPK dalam masyarakat kita masih bersifat simpati atau tidak dan bukannya penghargaan itu sendiri. Selagi itu, pendidikan inklusif akan sukar berkembang pada masa hadapan. Jadi Encik Haji, adakah anda berpendapat bahawa pendidikan inklusif memerlukan perubahan budaya masyarakat sebelum perubahan struktur sekolah boleh berlaku? Ya, saya percaya begitu. Sekolah tidak boleh berdiri berseorangan dalam misi ini. Nilai masyarakat menular ke dalam budaya sekolah. Masyarakat perlu bekerjasama dengan sekolah. Jika masyarakat masih mengukur kecemerlangan berdasarkan grade semata-mata, maka sukar untuk kita menanam nilai penerimaan itu sendiri. Oleh itu, pendidikan inklusif bukan hanya tugas guru dan pentadbir, ia adalah tanggungjawab moral seluruh masyarakat. Kesimpulannya, kita perlu membina naratif baru bahawa setiap anak, tidak kira keupayaannya, fizikalnya, mempunyai tempat dan peranan dalam setiap pendidikan itu sendiri. Itulah makna sebenar inklusif, iaitu kerjasama. Sungguh mendalam ujian yang dikongsikan oleh tiga-tiga panel. Moga-moga forum ini menjadi seruan agar sistem pendidikan Malaysia bukan sekadar mendidik untuk pandai, tetapi mendidik untuk memahami. Bahawanya setiap anak tanpa mengira keupayaan layak mendapat ruang untuk berkembang. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.